Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa, 16 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.40 petang. Okey, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video dalam report kemarin, rumah kakak saya. Saya tak pergi ke mana-mana lah. Tunggu semaya maghrib, dan selepas semaya isyak baru saya keluar pergi ke dapur kedai seperti biasa lah. Lepas tu cuaca nak hujan, saya bawa payung. Lepas tu dia sempat hujan juga lah, turun hujan sikit-sikit. Tak banyak ni, je sikit-sikit kita hujan. Hujan tak lebat mana lah. Lepas tu lepas selesai tu naik internet seperti biasa lah, malam-malam tu. Balik pada pukul 12.40. 12 minit kita lebih kurang. Tidur pada pukul 1.40, bangun pada pukul 6.50 pagi. 6.50 pagi bangun, terus mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi ke Kedai Fikri sekejap. Dah pukul 8 tu pergi ke Kedai Fikri, dah sarapan sana Kedai Fikri lah. Lepas tu siap-siap. Lepas tu pukul 8.40 pergi buat kerja. PJL gini sambung buat kabinet malam lah. Konkret kabinet dengan belah tandas belakang tu. Setelah balik siap hari ni dah pukul 3.56. Kopak terus balik ke rumah. Balik tu terus mandi, semai zuhur. Lepas tu semai asar dah habis dalam pukul 4 dah habis. Semai asar dalam pukul berapa ni? 4 bulan ni. Dalam pukul ni 20 ni semai asar. Lepas tu pukul 9.40 ni terus buat video dalam report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Lepas ni maghrib nanti masuk dah Ma'al Hijrah 1448. Salam Ma'al Hijrah semua kepada semua penonton channel saya. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.